Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurkaza Akila binti Zainuddin yang bersekolah di SMK Miraja. Kod sekolah saya ialah WEA 0238 dan hobi saya ialah mendengar lagu ketika masa lapang. Cita-cita saya ialah menjadi seorang accountant. Terlebih dahulu saya ingin menceritakan tentang sebuah buku yang bertajuk Patah Sayap Sebelum Sembuh. Buku ini ditulis oleh Eddie Ramlee dan telah terjual sebanyak 30,000 naskah. Buku ini dikategorikan sebagai buku motivasi. Tanpa membuang masa, jom sama-sama kita mendalami apa yang terkandung dalam buku ini. Untuk pengetahuan semua, buku ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu perihal bahagia, perihal luka dan perihal sembuh. Dalam perihal bahagia, terdapat satu kata-kata yang sangat mencuit hati saya. Korang nak dengar tak? Bila hubungan dengan Allah tidak terbina, kehidupan kita pasti tidak akan bahagia. Yang bermaksud, jika hubungan kita dengannya tidak baik-baik saja, kita bukanlah siapa-siapa. Dan kebaikan yang kita boleh dapat dekat sini ialah, letakkanlah dia yang pertama, pasti hidupmu lebih sempurna. Selanjutnya, saya ingin menceritakan tentang bahagian perihal luka, di mana setiap individu merasainya. Bahagian ini juga memberikan impak kepada saya sebagai pembaca kerana ayatnya sangat mencuit hati saya. Penulis ini berkata, kamu hanya lelah, bukan menyerah. Coretan ini khusus buat kamu. Saat kamu membaca penulisan ini, ketahuilah kamu berhasil melewati hari-hari beritmu meskipun dalam keadaan bertatih. Moga esok harinya adalah satu hal yang mampu membuatmu tersenyum lega, tertawa tanpa jeda dan membuatmu ingin berbagi bahagia bersama tubuh di sekelilingmu. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, semoga hal itu mampu mendewasakanmu. Kata-katanya sangat romantis agar kamu terus kuat. Akhir sekali, saya ingin menceritakan tentang bahagian perihal sembuh di mana semua individu layak merasai fasa-fasa ini. Tetapi, ada sesetengah individu akan berfikir bahawa kita ni lemah, mudah berputus asa, sedangkan kita seorang manusia yang layak merasakan fasa ni. Penulis ini berkata, lepaskan segala apa yang menjatuhkanmu. Percayakan tentang seperkara ini. Apabila kamu telah reda dan lepaskan segala apa yang mengecewakanmu, Allah akan menggantikan rasa remuk di hatimu itu dengan bergunung-gunung ketenangan dan kebahagiaan. Syaratnya, kamu harus berlapang dada dan percaya. Di sini saya mempelajari bahawa kita harus terus percaya kepadanya agar hidup kita lebih sempurna dan letakkanlah dia di hati kita. Sekian, terima kasih.